Aku dah betul-betul down ni. Awak tengah down ke tu? Sekarang kita kat depan barber. Aku nak pergi potong rambut tu. Aku dah serabut. Aku dah serabut pergi depan aku. Jumpa kejap lagi. Assalamualaikum. Ha? Ya betul bang? Okay bang. Saya bang. Betul sini. Betul sini bang. Saya betul-betul tengah serabut kehidupan saya bang. Abang tolong kembalikan saya ke jalan yang benar bang. Saya rasa saya dah jauh sangat dah. Abang tolong kembalikan saya. Saya betul-betul dah lost. Abang buat cantik-cantik bagi orang nampak balik diri saya. Bagi saya kenal diri saya balik. Sekarang? Tak kenal, saya tak kenal. Abang kenal saya? Tak kenal, tak kenal juga. Saya pun tak kenal. Okay. So sekarang ni, abang tolong botakkan saya. Okay. Atas semua nombor 4. Nombor kosong. Botakkan tu. Okay bang. Kita jumpa kejap lagi. Kau tengok macam mana lepas aku botak, okay? Siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima. Menyapamu tak berani, dekatimu apalagi. Mata, pundak, lutut, kaki, gemetarku berdiri. Kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa mau. Okay, macam ni sekarang? Sabarlah, kejap lagi botak lah. Satu-satu. Aku tak cakap botak belah mana lagi kan. Kau fikir botak je, mesti botak habis. Sabar, tunggu. Kita nak basuh dulu kepala kita ni. Aku tengah stres lagi. Sikit lagi ni. Sedapnya weh. Sedapnya weh. Habis urut saya, habis buat muka. Habis buat muka happy. Habis urut saya, habis pula happy. Ha? Macam rasa Thailand ni. Hilang stres aku. Bersamamu saja semuanya, ini dada isinya kamu semua. Alamak inikah jatuh cinta? Apa kamu sayang? Apa hayalan cubit aku sekarang? Buat mabuk kepayang, seketika pingsan. Mana nafas buatan? Can I see you for a minute? Boleh aku visit? See your mom and dad, aku pamit. Kalau memang naga-naganya kau berkenan, ku berangkat sekarang. Menyapamu tak berani, dekatimu apalagi. Mata, pundak, lutut. Beh. Tadi sebi rambut ni tidak macam massage macam ni. Sakit. Macam personal lah. Urut macam personal lah, sakit. Tapi sedap. Elek manja-manja dah. Elek. Buka-buka lah. Elek. Gimana pula ni? Nak potong rambut je pun. Mau gimana pula ni? Beh, jangan bully kita, Beh. Aku kat mana ni? Aku kat mana? Aku kat mana? Kenapa sejuk ni? Jangan apa-apa kat aku. Jangan apa-apa kat aku.
Sedih. Dia main cupin telinga. Jahat. Dia main cupin telinga. Aduh dah. Jahat. Last macam ni kat Ayu Borneo. Aduh lah. Ulah siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya. Nampak? Sekarang dah fresh kan? Dah nampak fresh. Okay. Terima kasih, Beh. Terima kasih, Hari. Okay. Kemah keming. Memang kemah. Kepok leko. Okay. Beh, macam mana, Beh? Hati-hati. Kemah keming. Terus sekarang ni kita punya rambut pun dah siap. Kalau kau tengok memang bergaya. Okay. Muka perbawi. Okey, Nampak? Terus sekarang ni kalau kau tengok rambut aku dah kemas semua. Aku pun dah mula nampak diri aku. Dan aku pun dah jumpa diri aku sebenar. Sekarang jom kita jalan-jalan dulu. Kita nak tengok berapa ramai yang pandang aku sekarang ni. Let's go. So sekarang ni aku dah settle semua benda. Tinggal kita nak masuk office balik. Kita nak tengok reaction budak-budak pekerja aku. Assalamualaikum. Representing. Macam minum. Bro, macam mana bro? Nama gua bro. Gua babi. Nampak? Aku kata ramai cakap orang gambar aku macam Naruto ni. Aku tadi kalau nasib pasal malam dah tutup. Kau tahu aku nak buat macam ni kan pasal malam? Macam mana sekarang? Look fresh. Kau 360 lah depan aku. Wah, kau promote baju ke mana? Nah. Taken. Hey. Masih sekali. Hey. Okay. Nampak founder tak? Nampak doh, founder Risma. Founderism. Risma. Okay. So sekarang kita nak tanya another founder pula macam mana rambut founder yang baru. Ada founder. What's up brother? Brother, macam mana? Rambut baru gua brother? Ngam. Kau tanya introvert. Tak, sebab kita dah tengok dekat IG selalu nampak mahal lah ni. Tak, dia introvert. Yeah. Kau tak tanya introvert. Tapi brother macam Ngam. macam mana? Macam nak tanya kalau pandang bawah weh? Member dia macam penagih lah kan. Okay, nampak fresh ke brother? Fresh. Ngam lah. Fresh memang. Ini ayat paling banyak sekali dia keluar kalau dekat media sosial. Sebab selalu kalau korang nanti kalau korang betul-betul nak lah, saya akan bagilah. Tapi pelik-pelik lah nanti kalau follow tiba-tiba banyak pula marut sendiri kan. So better korang tak je tahu lah IG dia apa-apa. And then sekarang ni tinggal aku nak flex je rambut baru aku sama baju-baju nanti. So korang tengoklah apa yang jadi nanti. Kita di hujung konten nanti, okay? Let's go. Tapi dia last time dia dekat rumah dia. Tak, dia last time kau main dia akan stay je. Tukar macam ML tu. Tapi apa Dia try tengok ah. Saja meja.
Daripada apa? Oh, 2 hari. Ada 54 minit. Tekan 2 kali. Dah quick kan ni kan? Oh, kita dah tak tahu nak buat apa. Barang kita dah packing sikit. Tapi malam ni kita nak menggamit kenangan lama. Itu kita akan main Blackshot lah Mamai. Aku mau PC weh. Macbook tak boleh ni. Oh, tak boleh MacBook. Kalau tak boleh main ni dah online weh. Kita klik tu, kita ajak, lepas tu aku buat story ID kan. Kita ajak ni minum. Ui, baik ke? Baik ke? Baik ke? Mesti yang main lagi yang main Blackshot ni. Sekejap setting tu. Baik ke angle aku ambil? Dia macam serius punya setting kat weh. Ui. Tu tak, dia punya mahal gila. Dia cepat dah weh. Ya. Alamak, tak dapat. Mana first skill? Ni lubung. Main. Oh. Tanya. Tak power. Siwak lu. Pertarungan sengit antara Nabil dan juga Kasid. Okay, kedua-duanya yang akan mengharumkan nama Noktah Galeri. Come on Nabil, come on Kasid. Aku nampak. Oh, jam lagi bo. Oh, jam Jam bo. Patut kasi Tak dapat. Dapat kill. Fuck. Kasih kill lah. Headshot. Isi kalau untuk Sedih dah. So sekarang ni memang tengah problem lagi PC. So tak boleh nak one by one. Tapi esok konten ni akan sambung esok. Sebab banyak lagi orang yang kita nak surprise kan. And kita nak tengok public, macam mana public menerima rambut baru saya. Maybe esok saya akan masuk mall ataupun sebagainya. Kita tengok ramai ke tak terkejut dengan rambut baru saya. And saya nak tengok orang-orang yang mana kenal saya ni terkejut dengan pembaharuan saya. Let's go gang. Tak payah ke? Tak payah ke? Macam mana? Cantik tak? Kalau rekod-rekod ni bukan konten partnership tau. Memanglah. Aku bukan tak, partner bukan. dengan kau tau. Asal siapa je kenal aku nak tengok reaction diorang. Aku bukan partner dengan kau. Ya, bukan masalah konten partner ni. Kau bawa je aku pergi public. Aku nak show. Jadi aku siapa sih? Kau ke? Dulu kau yang partnership aku. Sekarang kau driver aku dan kuli batak aku. So, kau tolong. Sekarang ni aku nak pergi buat kuku. Tolong hantar aku pergi buat manicure. Sejak bila pula kau pandai buat manicure? Aku nak tengok reaction seorang yang manicure aku tu. Rambut aku ni gempak ke tak? Okay? Aku nak diorang terkejut tengok rambut aku. Tak, dia kurang dekat pipi. Faham tak? Pipi gembok. Macam dia begok. Alah, biasalah tu. Permulaan. Nanti kau tengoklah nama macam mana. Tak, kau memang dah insting dah. Faham nak puji-puji kau bukan partnership aku. Nak puji-puji. Dah lah. Aduh. Kau nak pergi mana? Nak puji pula kau. Besar kau? Handsome sangat? Okay. So, kita pergi je mana-mana asal dalam Malaysia ni. Aku nak lalu depan orang semua. Aku nak diorang tengok Macam dia. fikir kau siapa sih? Ya. Mat, Kau semalam fikir kau Zuarifin ke? Nak pandai orang lalu? I'm more Zuarifin ni sarok. I'm more than Zuarifin. Okay? Zuarifin isap rokok masuk dalam trip pun kena kecap. Betul tak kau? Aku buat rambut macam ni. Masa track confirm kena puji. Charming, you look different. Apa yang different? You look better than before. Apa yang differentnya? Kau tengok je lah nanti. Okay? Macam tak ada baizer sangat. Baizer. Okay, jom guys, kita pergi buat kuku dulu. And then kita pergi je mana-mana asal dalam Malaysia ni. And aku nak tengok reaction orang sekeliling. Let's go. Alright, so sekarang kita dah masuk mall dah. And then kita nak pergi buat kuku dulu. Kita nak tengok selalu akak yang buat kuku tu mesti dia perasan aku kan. So mesti kain ni tu serius lah, dah berubah sangat ni kan. So jom kita pergi buat kuku dulu. Benda kau siapa dia tak kenal? Dia orang Myanmar lah. Nampak ke tak? Kejut dia. Kejut dia. Kejut dia dengan aku ni. Dia nak ramai aku. Ya, orang tak macam aku. Orang ni tak macam aku. Masalahnya orang, aku yang buat rambut, dia pula orang bergambar. Habis tu, apa yang aku buat rambut? Dia tak buat apa-apa pun, tukarkan dia tudung je lah hari-hari.
kena buat something. Tak payah over. Awal-awal sedap lama saya kena bully. Kau okey ke tak ni? Aduh, masih baik pakai baju macam ni kata tak? Takut nampak ketiak. Itu bersalah. Perut alamak, nampak perut tu. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu, kau puji lupa marahku. Karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Macam mana? Ramai mana aku. Kau tak percaya. Ramai gini. Benda? Tak ada. Memang ramai macam ni. Nampak macam gila. Apa? Kau fikir orang pandang tu sebab orang nak keji. Orang zaman sekarang ni orang pandang nak keji. Ya Allah. Nak keji kau. Okey, kau tak percaya, kau tanya sekali. Kau tak percaya, tanya sekali. Ulah siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima, menyapamu tak berani dekatimu, apalagi mata pundak. Tak payah posing kau. Kenapa? Saya dah tipu kau. Memang betul-betul orang tengok aku. ATM belakang sana. Ha? Yang belakang ni. Apa macam betul-betul belakang tengok aku? Macam, style apa rambut ni? Lawa ke? Watak-watak semua tengok aku. Aku dah tak tahu dah tak mana muka. Malu lah. Sebab Weh, ramai pandang ni, ramai tengah pandang. Ramai tengah pandang. Oh, rekod, tengah pandang ramai. Nanti. Guys. Cepatlah. Ya. Ni tak ya. Abi. Aku nak rekod, aku nak keluar duit lah. So sekarang ni kita kat Miniso Times Square, iaitu Miniso Pink. So kalau kau hebat cari laku kat mana, aku akan nyorok ke. Tak, sekarang ni dia fikir dia kurus ke. Sumpah dia ingat dia kurus ni. Padahal badan tu besar gajah. Ya Allah, Mak Madi. Nampak? Takut kau. Takut kau. Tak nampak weh. Sumpah kau hebat. Aku tak nampak kau. You, baju noktah ni boleh hilangkan orang. Aku tengok orang jual Miniso.
Sumpah tak nampak macam ni. Tak nak panggil orang macam tu. Tak sekali dia nampak perut, lepas tu nak ada 2 buta kat situ. Kalau korang tengok konten ni, bermaksud aku shoot petang tadi, aku akan post malam ni, okay? Untuk korang. So memang last minute ni konten. Aku pun tak tahu konten apa. Korang faham je lah. Faham je. Dah tas pun 4 kan. Lifan ni pun satu. Aku dah tua panjang dalam AI ni pun sibuk buat tas kat aku. Memang gelabah lah tu. Memang gelabah. Dapat pula aku ni bukan idealist. Memang dapat konten apa. Layan lah konten ni. Nak sangat konten ni. Nak sangat cukupkan tas. Ambil. Tapi kalau konten buat 100k dalam masa 24 jam, memang aku semangat buat konten. Sebab orang lain yang buat penat tu pun house tour lah, main gym lah, apalah, itu pun bawah 50k, aku dapat 100k. Memang aku semangat nak buat konten. Sumpah buat konten. Okay? Sumpah bulan ni aku buat dalam 10 konten. Tapi kalau korang tak support sampai 100k, aku tahulah konten ni memang satu bosan, tak salahkan korang. Satu lagi memang aku rasa tak payahlah post dah. Cukup atas lah kan. Okay guys, so itu saja konten serba tak lengkap untuk hari ni. Itu ikut korang lah. Korang nak support je, tak nak support je, bukan aku paksa pun. Tapi kalau sudah dapat 100k, memang aku cakap awal lah macam tadi lah. Dapat 100k, memang aku buat konten lagi. Bulan ni adalah 15 konten aku buat. Tapi kalau korang tak support, agak menjadah. Memang bulan depan jumpa balik. Aku buat petas, aku buat konten je. Janji 100k 24 jam. Kalau konten ni, konten pun 100k 24 jam, memang semangat aku nak buat konten. Sebab level-level ni pun korang boleh support. Okay? So minta maaf kalau sepanjang konten yang terkasar bahasa ataupun tersinggung hati perasaan mana-mana pihak, dan juga membosankan untuk korang. Terima kasih juga untuk support. And semoga kita jumpa lagi di live di konten akan datang. Jaga diri, jangan makan, jaga solat, jaga diri korang untuk kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Thank you guys. I love you.